Cuba bayangkan, seorang budak umur baru 6 tahun dah dijadikan tebusan. Dia diperdagangkan antara puak-puak yang berperang macam barang dagangan. Tapi entah macam mana budak yang sama ni akhirnya bangkit menjadi pemerintah mutlak seluruh Jepun. Inilah kisah luar biasa Tokugawa Ieyasu, pengasas sebuah dinasti yang membawa keamanan selama lebih 250 tahun. Jadi, persoalannya, macam mana? Macam mana budak yang bermula dari bawah sekali ni boleh harungi segala rintangan dalam salah satu zaman paling ganas dalam sejarah Jepun? Jom kita selami perjalanan hidupnya yang penuh dengan strategi, pengkhianatan dan kesabaran yang luar biasa. Okey, untuk kita betul-betul faham siapa Ieyasu ni, kita kena undur sikit masa. Kita kena tengok dunia kejam macam mana yang telah membentuk dia sejak dia kecil lagi. Kita cakap pasal zaman Sengoku atau zaman negeri-negeri berperang. Bayangkan, satu era di mana kesetiaan tu murah sangat harganya, pakatan boleh bertukar dalam sekelip mata dan jeneral boleh bunuh tuan dia sendiri semata-mata nak rampas kuasa. Dalam dunia yang macam inilah Ieyasu kena belajar untuk terus hidup. Hidup dia dari kecil lagi dah bukan milik dia. Dia diculik, ditukar ganti dan dibesarkan oleh musuh keluarga dia sendiri. Cuba fikir, apa agaknya kesan semua ni pada seorang budak? Dia belajar satu benda yang paling penting awal-awal lagi. Jangan percaya sesiapa pun. Dan untuk survive, dia kena jadi lebih licik daripada semua orang di sekeliling dia. Jadi, bila Ieyasu dah makin dewasa, semua pengalaman pahit tu dia jadikan senjata. Dia bukan lagi sekadar buah catur yang orang lain gerakkan. Tak, sekarang dialah yang mula menggerakkan buah caturnya sendiri di atas papan politik Jepun yang huru-hara. Dan kemudian, pada tahun 1560, boom! Satu titik perubahan besar berlaku. Tuan yang menawan dia selama ni, Ketua Puak Imagawa, tiba-tiba terbunuh dalam pertempuran. Bagi orang lain, ini mungkin satu malapetaka. Tapi bagi Ieyasu, ini adalah peluang sekali seumur hidup. Dia tak tunggu lama, terus isytihar merdeka dan rampas balik istana pusaka dia. Langkah pertama dah pun bermula. Sekarang, dia berdepan dengan satu pilihan yang memang boleh tentukan hidup mati dia. Nak kekal setia dengan Puak Imagawa yang dah nak ranap, ataupun khianati mereka dan bersekutu dengan Oda Nobunaga yang digeruni. Orang yang sama pernah culik dia dulu. Satu langkah silap, habis. Tapi dia pilih untuk ambil risiko. Ada satu kisah ni, memang legend yang tunjukkan betapa liciknya dia. Lepas kalah teruk dalam satu pertempuran, dia lari balik ke istana dia dengan cuma 5 orang pengikut. Tapi dia buat apa? Dia bukan panik. Dia suruh buka pintu gerbang istana luas-luas dan pasang semua lampu. Musuh yang kejar dia jadi keliru, takut. Dia orang sangka itu perangkap, terus berundur. Nampak tak? Dia menang bukan guna pedang, tapi guna akal. So, dengan kebijaksanaan dan kesabaran yang macam inilah, Ieyasu sikit demi sikit kumpul kekuatan. Selangkah demi selangkah, dia makin hampir ke pentas terakhir. Misi untuk menyatukan seluruh Jepun. Sabar, dia ni memang tahap lain. Bila Nobunaga mati, semua orang berebut kuasa. Tapi Ieyasu, dia relax je. Dia tunduk pada pengantin Nobunaga, si Hideyoshi. Dia siap dibuang ke wilayah terpencil kat timur, jauh dari pusat kuasa. Nampak macam dia kalah kan? Tapi sebenarnya, dia tengah main permainan jangka panjang. Dan inilah jeniusnya dia. Tanah buangan yang dia dapat tu, dia tukarkan jadi pangkalan kuasa baru dia. Dia bangunkan dari kosong sebuah perkampungan nelayan kecil bernama Edo, yang mungkin korang lebih kenal dengan nama modennya hari ni, Tokyo. Akhirnya, selepas berpuluh tahun menunggu dan merancang, inilah dia, detik penentuan. Segala-galanya bakal diputuskan dalam satu pertempuran mega yang akan menentukan nasib Jepun untuk ratusan tahun yang akan datang. Kalau tengok atas kertas, Ieyasu memang dah game over. Tentera dia terkepung dari 3 arah oleh pasukan yang lebih besar. Memang tak ada jalan keluar. Secara logiknya, dia sepatutnya dah hancur lebur. Tapi Ieyasu kan Ieyasu. Dia ada satu senjata rahsia. Rupa-rupanya, sebelum perang mula lagi, dia dah beli beberapa jeneral penting pihak musuh. Jadi pada saat genting tu, bila arahan untuk serang diberi, jeneral-jeneral ni bukan setakat diam. Ada yang siap pusing dan serang tentera sendiri. Perangkap sempurna, musuh hancur dari dalam. Satu langkah yang kejam, tapi genius.
Okey, menang perang itu satu hal, tapi cabaran paling besar untuk Ieyasu sebenarnya baru nak mula. Macam mana nak pastikan keamanan yang dia dah menangi dengan susah payah ni akan berkekalan? Inilah kemuncaknya. Pada tahun 1603, dia akhirnya dapat gelaran yang dia idamkan selama ni, Shogun. Bukan lagi setakat daimyo paling kuat, tapi pemerintah tentera mutlak untuk seluruh Jepun. Satu gelaran yang Nobunaga dan Hideyoshi sendiri pun tak pernah dapat. Dia kini di puncak kuasa. Lepas tu, dia cipta satu sistem yang sangat bijak dan kejam untuk kekalkan kuasa. Dia paksa semua daimyo lain bina rumah agam di ibu kota barunya, Edo. Dan bila mereka balik ke wilayah masing-masing, isteri dan anak-anak kena tinggal di Edo. Faham kan maksudnya? Keluarga mereka secara tak langsung menjadi tebusan. Ironik kan? Taktik yang sama pernah diguna ke atas dia masa kecil dulu. Jadi, apa hasil semua strategi licik dan pemerintahan kuku besi dia ni? Hasilnya adalah satu era yang Jepun tak pernah rasa sebelum ni. 265 tahun. Cuba hadamkan nombor tu. Itulah tempoh masa keamanan dan kestabilan yang dibawa oleh Keshogunan Tokugawa. Selepas berabad-abad berperang dan berbunuhan, Jepun akhirnya aman. Dan inilah legasi sebenar Ieyasu. Dia bukan setakat menang perang, dia membina sebuah dinasti yang menamatkan segala konflik. Boleh dikatakan pencapaian terhebatnya bukanlah kemenangan di medan perang, tapi keamanan berpanjangan yang dicipta selepas itu. Petikan ni memang ringkaskan segalanya tentang dia. Bagi Ieyasu, matlamat menghalalkan cara. Titik. Kesetiaan itu cuma alat, bukan prinsip. Semuanya demi satu matlamat akhir, penyatuan dan keamanan untuk Jepun. Jadi, bila kita dah tengok semua ni, daripada seorang tebusan sampailah jadi shogun, macam mana kita nak ingat dia sebenarnya? Adakah dia ni wira yang pragmatik, yang sanggup buat apa saja demi keamanan? Ataupun dia ni cuma seorang oportunis yang kejam, yang khianat sana-sini untuk sampai ke puncak? Mungkin jawapannya ada di tengah-tengah. Dan itulah yang membuatkan legasi Tokugawa Ieyasu ni begitu kompleks dan menarik untuk dibincangkan sampai hari ini. Baiklah, itu saja perkongsian untuk kali ini.